Oh, saiz ni. Oh, alhamdulillah. Yang tak apa lagi. Oh, saiz kot. Assalamualaikum. Alright geng. Petang ni geng, aku beronda-ronda mencari spot, mencari lubuk haruan yang mungkin aku boleh cast dan aku juga dapatkan ikan haruan. Tapi malang je geng. Aku ni sekarang spot dekat tempat aku ni dilanda masalah kemarau. Hujan memang agak kurang, dah lama tak hujan, baru ni ada hujan sekejap. Tapi dia tak menaikkan spot lah. So salah satu sebab juga ada spot-spot yang biasa aku main tu air masih masuk. Jadi geng, aku agak terhad spot dekat belakang ni kering. Cuma yang ada sekarang ni kat sini air bertakung dan kat sini banyak ikan haruan main lah. Tadi aku dah try cast, tapi saiznya taklah besar. Saiznya saiz hiburan lah kata orang. Tapi aku syak mungkin ada yang besar. So aku nak cuba sambung lagi. Mana tahu ada rezeki aku dapat yang saiz boleh tapau, aku akan tapau. Alright geng, so macam biasa aku cakap ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton video AIC. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Support AIC channel. So geng, aku nak sambung cast, kau stay tune geng. Kau tengok apa jadi dekat spot yang hampir nak kering ni geng. Alright geng, stay tune, jom sembang. Bismillah. Ui, saiz juga ni. Tak besar pun. Saiz ni je. Saiz pertama. First cast lah tu. Lepas balik. Tak besar. Okay, try. Mungkinkah ada yang besar sikit? Wallahualam. Tengok gaya macam ada, tapi tak tahu lah. Oh, saiz ni geng. Alhamdulillah. Yang ni aku tapau lah geng. Alah, sama je, lebih kurang macam tadi. Tak ada saiz pun. Kocik makan dalam pula tu. Ay, kau. Alright geng, strike kedua. Makan dalam aku lepaskan juga. Tak besar pun. Sekarang ni aku tak ada spot dah. Spot banyak kering. Ni aku jumpa spot yang ada air. Aku cubalah baling. Spot ni ada ikan haruan kumpul. Mungkin ada yang besar sikit. Cuba tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Setakat ni 2 ekor. Tengok gayanya ikan haruan kumpul kat sini. Tu dia kejar lagi.
Tak kena. Kecil tu. Kecil. Main tu. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Mana tahu kokot ada yang saiz lengan budak tu, boleh aku tapau. Ikan lagi. Ni saiz kot. Alamak, lucu. Allahu Akbar. Besar geng. Bongok lah. Okey. Nampak gayanya ada yang saiz. Bismillahirrahmanirrahim. Try pujuk lagi. Sekarang ni musim kering. Banyak parit-parit yang kering. Memang payahlah kata orang aku nak cari spot. Sedap nak cari aruan. Ini pun jenuh aku meronda petang ni. So, alhamdulillah aku jumpa spot ni. Nak cari yang besar bagak tu tak ada lah kot. Tapi yang sedang untuk aku tapau tu mungkin ada. Setakat ni mana aku balik ni. Setakat ni aku dah strike 2 ekor. Lucuk seekor tadi. Try lagi. Start lagi aku tukar SP. Ikan kumpul ni kat sini. Mungkin sebab spot ni yang airnya dalam sikit. Ok, kita try pakai SP. Try pujuk. Mana tahu kokot ada yang besar tu, yang saiz tu dia pendam bawah kan. Dia nampak SP ni dengap. Sayang yang lucu tadi. Tu macam kasar je. Makan dia. Strike ketiga kan. Tengok ikan lompat ikan. Berkumpulnya haruan di satu lubuk yang sama. Mari sini. Strike ketiga geng. Tapi tak besar. Tetap saiz tadi. Saiz comelote kata orang tu. Nampak? Setengah inci. Allah Allah. Oh no, lucu sendiri. Okay, auto release. Alright geng, so nampaknya petang ni aku cuma dapat tarik ikan je lah geng. Untuk aku tapau tu tak ada. Sebab saiznya semua tak menepati piawaian yang aku tetapkan. Untuk aku sendirilah. Untuk aku tapau tu memang tak ngam. Sebabnya bila aku buat cekak ni ada lebih setengah inci. Jadi memang kecil lah bagi aku. Kalau aku nak ambil pun biarlah dia besar sikit daripada tu, supaya senang aku nak siang. Kira-kira itulah cerita dia. Hari ni aku dapat awan dekat spot yang air bertakung ni. Tempat lain semua kering. So aku harap kisah cuaca yang ekstrim sekarang ni berubah cepat lah. Kan, apa pun kita mampu berdoa je lah pada Allah. Itu bukan di luar, bukan kawalan kita, di luar kawalan kita. Okey lah geng, apa yang aku boleh katakan pun bersyukur je lah dengan apa yang ada sekarang ni. InsyaAllah mungkin pada masa akan datang akan berubah cuaca ni, spot akan kembali cantik. Okey lah geng, terima kasih kepada yang menonton. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa yang belum subscribe, kasih subscribe. Alright geng, jom semen.